Hai, Assalamualaikum guys. Jadi macam biasalah aku dijemput untuk hari ini ke majlis pelancaran motosikal yang terbaru daripada M-Force. Dan aku akan kongsikan beberapa model yang dilancarkan kali ini. Dan ini dia guys, skuter Maxi Cruisim 400i. Jadi sebelum ni kita dah sedia maklum dengan reka bentuknya. Sebab apa? Sebab kita dah biasa lihat di media sosial keluar masuk sebab negara jiran kita dah pakai dah. Cumanya kali ni kita lihat dia dari depan-depan pula kan, macam mana. Agak menarik dari segi reka bentuknya, taklah nampak aneh sangat guys. Harga yang ditawarkan RM27,888. Kalau kita lihat harga dia, skuter Maxi di pasaran Malaysia harganya lebih kurang sama macam harga X-Max ataupun harga Forza 250. Spesifikasi enjin 399cc single cylinder 4 stroke. Kuasanya pula 33.5 horsepower pada 6,750 rpm. Maximum torque 37 Nm pada 5,000 rpm. Transmission CVT. Suspensi hadapan periscope type. Dan aku tak dapat nak detailkan secara teknikal lah. Nanti korang google lah ya. Dan suspensi belakang adjustable straight barrel damping. Dan kata mudah dia absorber berkembar lah, senang cerita. Sistem brake Bosch dual channel ABS. Fizikal sederhana besar. Kalau korang biasa guna atau lihat Eric 318 GT atau Forza, dia lebih kurang sama macam tu lah, lebih kurang. Berat kering 222 kg. Tinggi tempat duduk 785 mm. Tangki bahan api 14.5 liter. Ciri-ciri menarik lain yang datang secara standard: Smart Key System, Traction Control, lampu hadapan projector LED, dashcam depan belakang, adjustable windshield, TFT panel meter. Dia didatangkan 3 warna pilihan, iaitu kelabu, purple dan putih. Okey geng, jadi itu sahaja info dan perkongsian. Semoga video ni bermanfaat. Jadi di sini aku nak ambil kesempatan kita sama-sama doakan pasukan GFF Global Sumut Flotilla yang sedang berlayar dan berjuang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Jadi kita sama-sama doakan perjalanan mereka dan semoga segalanya dipermudahkan, insya-Allah. Jadi itu saja geng. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, share and comment. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.